Assalamualaikum. Kita kat Melaka apa? Tiba-tiba main Melaka, tinggal Melaka Asad. Kita dalam rancangan untuk ke Kulai. Perda time anda untuk pergi site visit. Ini nampak ni. Candy tiga kacang. Ini ikan kepala, ikan tenggiri. Ni sayang apa tak tahu ni, nasi putih saja. Main sini asam pedas insya-Allah. Alhamdulillah selesai. Habis. Slash ni tak masuk, dia terpercik dalam cuk tara punca dia. Sebab dia boleh keluar ke lubang tu dan dia jatuh ke lubang sana tu. Jadi improvement sama ada kita boleh tutup lubang tu, lubang yang daripada splash ni dan kepada plate ni. Kita dah sampai nak tidur malam ni. Taluk punya pasal kan, booking sampai 2 bilik kan. Orang dah 3 je. Tu kata idaman lah, tapi buat tak idam apa dia kata macam tu. Right. Mana lift? Nah, jangan berebut sangat tu. Nampak? Berebut. Aduh. Aku tak bayar apa ikut je lah. Tingkat berapa? Tingkat 26. 22? 22. Scan. Ha, 20. Ni sampai 39. 40 rooftop tadi. Rooftop ada apa? Tak ada restoran? Tak ada. Tingkat 26, 23 simbol. Oh, dekat. 23 ni. Dekat kan. Pakai lepas keluar punggung boleh mandi kolam ke? Luar tak bawa. Beli je. Bawa. Bawa. Tak bawa. 07 dengan 06 belah kiri. Banyak pagang ni weh. Banyak dia tidak ni. Dia jual masuk. Ini nak mertun tak ada siapa boleh kacau kan. Tu 7. Aku 7. Aku 06. Assalamualaikum. Oh, bilik atas. Alright, ni bawah ada satu. Aku nak ada bilik bawah ni. Hmm. Boleh ambil bilik atas. Bagus payah apa padu tanya masuk tanya kiblat ni. Tingkat 22 apa? Tingkat 22. Tak elok tu. Oish. Hana lagi ke view. Spiral ladder apa? Patut tidur atas 3 kita boleh. Wah, atas ni apa ni? Oi. Atas ni syok buka nampak pun. Nampak pemandangan. Kalau tak bagus saja. Pemandangan masjid. Oh ni nak buat dia punya langsir ni mau 4,000 ni kalau macam ni. Kain pakai banyak. Tinggi lah tu. Nak tarik kain panjang ni nak sambung je lah. Mana ada kain. Dia tak. Kau buka banyak mahal. Buka semua ikut. Buka. Banyak mahal. Akhir. Welok lah 3 akhir dah akhir. Kita nak pergi minum petang apa? Minum petang ni dekat Sri Era Kopitiam. Kita duduk kat sana. Kat Koyak no. Marriott. Esok pagi-pagi nak gerak ke Kulai. Aita pun laju-laju. Kau kan nampak hang. Ish, laju tu. Ni jalan. Sayang juga hang kat aku. Jonteng kena hon. Tuan-tuan. Oh, betul. Tidak. Dan tadi dia tak ada kereta tang ni. Sati tak ada kereta ni. Kereta banyak lah dah. Aduh. Takkan nak lagak turis. Tak lagak turis. Burger. Weh, ada Piramli apa semua cukup ni. Assalamualaikum. Oh ni kena teh. Kopi je. Boleh tu. Ni. Color biru ni. Ni Cina punya color biru ni. Memang susah nak buat. Pigment dia memang susah nak dapat. Aku tahu aku buat kilang pinggan ni apa. Tak boleh dapat. Susah. Dia pakai apa biru tu? Dulu. Pigment tak ada. Bunga tu dia macam pakai getah belon ni tap. Dah pakai yang tu. Aku pakai decal. John. Roti John apa? Roti John special ni. Tengok tangan mana ada yang special ni. Hebat terkenal sangat. Sedap roti. Roti dia sedap. Ni buku-buku yang ada kat kedai ni apa? Kan. Culinary M. Apa caranya? Mazwin Hamzah ada dalam ni. Ni. Yang ni Mazwin Hamzah. Lah dah kahwin dengan kerabat Raja Brunei, Sultan Brunei. Lama-lama dibuat balik. Ni apa ni macam Quran. UTM.
UTM. UTM. Volume 48, volume business review tahun 2009. Nasi goreng ayam apa? Ada kangkung, ada ayam, ada ikan bilis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ekor. Akan ada tengok. Makan nasi ekor sebelah. Dah sampai sikit. Oh, aku ada gambar ni. Aku beli tu. Dah. Dah. Tak ada hutang tu. Saya duduk ini esok ya. Habis satu nak kesian bang. Kusit. Ya, satu dua. Bunga raya Dia langgar ibu jari keluar nanah. Lari. Oh, ada orang buat ni shutter service ni. Ni. Parking tani kan. Dia buat parking ni dia tak kira ke hospital lah. Tak, lepas tu dia buat shutter service pula. Bismillah. Allahu Akbar. Hampa. Kalau hampa main Melaka, hampa boleh parking dekat kotak parking ni tanpa bayar duit parking tau. Sebab apa tau? Hampa tengok tau. Isnin, Selasa dan pelepasan percuma. Dia cuma charge hari Rabu dan hari Ahad ni je. Rabu dan Ahad. Rabu sampai Ahad. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Allahu Akbar. Apa dia? Handphone dah. Kat bilik ke? Calling lah. Tak ni. Macam bateri habis lah. Dah. Calling ni. Tris lah. Mana tris tak? Mana hang punya buka ni? Google. Han tak pergi mana tadi? Kita keluar rumah je. Dah ada orang ingat kan? Oh, boleh Samsung ada Tak ada. Password nombor kereta. Tapi kat rumah tadi ada kat rumah tu. Aku takut tinggal dalam kedai. Dah. Kedai tadi dah tak ada. Dah takut. Tak, tapi Kedai tadi tak ada. Saya kat rumah. Kat kedai dia duk cari tak ada lah. dah aku ingat lah kereta tadi dari kedai dia. Itu sebab aku bayar cash. Tak, iPhone tak ada. Mana? Patutlah tak ingat. Itu tak sound. Apa yang orang tu tak ingat? Oh, boy, tutup terus gambar awet lah apa. Kan tak ada. Misi mencari handphone payus lah. Tak tahu tinggal kat kedai ke tinggal kat bilik. Maklumlah semua orang tua kan. Maghrib mampak tak cari kedai gunting rambut. Pak Dong yang tak ada rambut dia nak cuci, nak gunting rambut. Dia betul terbalik ni. Dah jalan. Hampir opak tu. Hampir opak biasa tu. Mujib kan. Waktu mujib dah ada, panggil mujib. Mujib Hamai turun kan. Aku duduk bawah tu. Masuk tu kan. Tak aneh kata. Habis, weh mujib, aku nak duit. Satu tu semua. Ni satu rombakan. Kata. Mujib pun takut kan. Weh mujib, hampir ambil duit. Mujib. Macam mana? Orang parking kedai aku. Kenal aku pula tu. Simpan tu duit. Tapi boleh hidup. So orang kata macam cuci duit tu betul kot. Buat ada bisnes lain kan. Dah tu apa baju belajar tak laku dah. Kamu pakai tabung apa ni? Kamu bawa kunci motor apa tu? Kunci motor ni aku bawa. Aku pun bawa. Kunci motor. Oh, kisah. Jap. Nak tengok jam. Aku tengok kisah. Ni nak tahu. Ngadu. Ngadu nak mau tengok. Hai. Cekuk. Ini. Kisah lah. Kecil lah jam eh. Tu jam mesti kena ada nombor. Ambil tapak putih tau, tapak hitam tu, tanah hitam tu, tanah putih tu dah. Nombor mesti. Dia buat apa? Apa kau rasa senang? Kalau dia tak perlu cari. Sini ada kedai gunting rambut. Dia mau gunting rambut. Dalam? Belakang. Mana? Dia kata belakang, kedai gunting rambut. Ya. Kayu badi 25 plus. Oh. Jom beli baju? Ha? Jom beli baju? Kalau kayu pina ada. Tak ni apa? Tak. Dutch.
Ha? 1, 2, 3, 4 kali Belanda. Takkan suka Belanda. 329. Belanda pun Argentina pun 3 kali. Ha? World Cup. Belanda pun 3 kali. 4 dah. 4 bintang lah. 4 bintang bukan Belanda, Germany. Oh, Jerman. Bunga. Oh, mana? Tak elok. Argentina. Pasal ni apa ni. Ni Japan. Oh lah. Aku suka minat lah ni. Dia ni mana masuk? Tak tu lah tu. Tak kira. Tak kira. Ada dah bunga ni tak. Tak hasil lah. Oh, ni lawa ni. Ni lawa ni. Ada dah budak. Pakai terang ang-ang. Lawa ni. Ha, tu lawa. Tu lawa. Agak. Tak agak. Belakang. Tu belakang tu. Tu belakang atas tu. 1.9. Oh, boleh dengar ah. Daripada kilat beli baju 500. Boleh dengar. Tak ni kan. Kamera. Dia ada 20. So, Apa? XL lagi dah. dia tu kat sini. Ha ni. Pakistan. Pakaian Adidas tak kami. Tu. Kasut tu. Ni lawa. Sambal putih. Apa ni sambal putih ni? Apa? Tambah. Ha. Yang dalam sambal putih. Sambal putih. 549. Ya. Ni orang dah beli ni, keluar balik klasik. Mana? Ni klasik lah ni, buat collar. Oh, steady. Dia Pakistan tengok yang ni mana? dah. Pakistan lah aku. Pak ajak aku tengok kat belakang ni. Ni saya kan. Oh, yang ni yang cantik ni. China. Ni memang bag tu 60-an ni. Ni. Bag tu Kau 70. tak suka ke macam ni? Bag 70s. Tak, Ni kan- baju ni tak apa, jersey. Oh. KJC. Yang jersey macam cantik lah. Tak mau gatai. Aku nak cari baju warna kuning lah. Ni guna. Mana? Dah kuning tu. Ini bersama. Kuning siapa? Warna tu tak mau. Warna kuning. Kuning tu tak mau lah aku beli. Saya. Saya hanya beli, main tengok kan. Tak Beli bola mari ya. beli, tak pakai. Beli sayang tak sayang. Itu hari aku main bawa baju aku gelak ni. Pak Yutan tak sayang. Dah beli. Kan lah. Dia tu libat. Beli dia tu. Oh, bagus lah. Puan. Shoe salvation. Jadi orang handsome boleh pakai. Orang lain. Tak, pakcik nak beli libat ni. Pakcik nak libat apa? Ni. Ni apa ya? Bajunya aku pun beli ni. Ni. Ha? Beri. 139, 129. Kalau ni cantik kan ni? Dia tu off-white tu okey tu. Mana ni? Tak beli seorang selai. Bawa dia. Ni nak. Ha? Esok kita pakai. Besok tukar. Tak beli. Tak, esok kita pakai. Tak, kalau lain-lain lah. Kira lain. Ha, tidak tukar ha. Ni je lah. Camera tak mau ni Levi's. Ui, lawa kalau ni. Cantik. Saya apa ni? Ada laman libat yang ni. Dia tulis. Tengok yang nu kesian ke kau. Oh. Tengok. Ni tak ada. Ah, ni tak ada bukit. Tu ada bukit. Ada sampel dia. Ada buka. Tak apa, ada kebenaran. Yang ni tak ada bukit. Ni Japan lah. Dah beli seorang selai pun. Syok pun. Pakai Ya, tak sama. Putih semua. Dia masalah dia. Aku. Rumah lain-lain tapi bila duduk hotel sekali. Ni Europe ke ASEAN? Esok kan kita Belum size. nak pergi kulai. Tengok L. Tapi dia kaki besar tu. Tahu. Ni saya apa ni? Ambil L. Besar tu. L, siapa yang pakai? Saya. Semua. Seorang satu. Dia pun L ke? SL. Tak boleh. Dia Ha? Europe. Dia besar tu Ah, saya. trend. Kalau ambil XL dia jadi double. Banyak lah. Biar baju. Ni apa ni? SS kan? XS boleh lah. SS. Kan pakai apa? S ke
M, Biasa. awak tak ambil warna kulit. Senang nampak macam tak pakai baju. Ambil ni sebab dia ada poket. Lawa. Esok kita nak pergi kulai. So, Ambil. ambil. Kita beli t-shirt Levi's, nampak? T-shirt Levi's seorang selai. Tapi beli 4 lai semua lah. Jatuh mula-mula selai RM139. Lepas diskaun untuk 4 lai ni jatuh selai RM104. Warna putih esok kita akan pakai ke kulai. Baju sama. Ni dia punya pelanggan. Dia nak buat macam ni. Kita mai lagi apa? Mai lagi kita minum malam. Dia. Ni. Order sini. Nasi. Dah nak minum apa? Dah nasi dah. Ni. Tu menu dah. Air sini. Carrot susu 1. Nasi goreng. Nasi goreng apa? Saya nak nasi goreng kampung. Kampung Telur mata mau? Tak mau? Kalau ada kan? Kau nak? Nak goreng biasa. Aku lapar nak makan. Roti mantau ni macam mana Pak? Ha? Untuk krem buta. Lepas tu dia buat macam mana? Antau ni dah ada jam dalam kan? Sebenarnya goreng. Dia bentuk bulat. Dia ada jam dalam. Ni. Tahu bakar satu. Bakar tu. Kita share tu. Mau aku nak lain, aku lapar. Aku lapar agak. Satu peringan. Ya, macam ni. Macam kain nampak tepau. Oh, Aku nak ayam. Ni ayam ni. Sini ayam ni. Saya nak jadi lecikang ni. Pasal air ni apa lecikang? Tengok ais lychee. ya macam Kuala Lumpur pula. Nak lychee ya? Air lychee. sirap lychee ni. Nak lychee. Ikan nak mau makan? Aku nak ni bihun kungfu. No ayam. Ayam tu tu ayam. Tengok ayam lah. Aku ayam sekong kan. Ayam sekong kan. Ayam tahu kan. Sultan, makan bihun kutil tambah ayam, nasi goreng kampung, tahu bakar, roti pupus. Ni apa ni? Apa dek. Apa tu bihun kungfu tu tambah ayam. Kungfu tu tak mau ayam. Tak ada ayam. Ayam dengan taruh. Meja nombor berapa lah? Tutup berapa meja? Meja buka. Meja nombor 5. Tambah. Tak ada ayam Ayam. Tambah bisa tu ni kungfu tu. Kita dah tengok dah tak mana. Bihun kungfu dulu Satu boleh ayam Tak ada. Dua tak ada. Dulu tak ada ayam. Saya confused. Telur tak apa. Ayam tak mau. Kali dengan bulu. Yang kami duduk sampai orang nak cuci kedai lah. Kena lambat lah. Tengok motor laju. Senang kau apa? Ni belakang ni. Ni Yang dah terpalu dekat sini. Dia depan tu. Untuk gua tu. Yang mall-mall kan? Pindah ke ni. Pindah kanan. Kalau ujung tak kanan. Kalau ada. Dia kena belok ke kanan. Oh, mana? Bilik dia sangkut koyat. Sangkut koyat. Oh, tak nampak apa. Bilik dia sangkut koyat. Dia try dah ni. Ada? Tak lepas. Tingkap buka besar tu. Kaki sangkut. Dia masuk. Yelah dilawan tengok lah depan. Oh, rumah dekat sini je. Ni nak feeling duk hotel lah ni. Boleh duduk 5 orang. Bilik dia duduk orang, atas bilik 3. Ni kalau tak ada bangunan ni nampak laut. Laut kat sana. Laut kat sana. Macam kita orang nampak lah, kita belah sana. Kita nampak belah sana. Cantik lah pemandangan lampu malam. Kalau Makanan turun. saya tengok map dalam 2 jam 42 minit. Kalau Tak jam lagi, tengok besok. Dia dekat sedenak tu. Tak apa, lewat sikit tak apa. Nak macam mana? Awak tak awak jalan lebih nak pun. Lain kali lah. Itu je punya hal lah. Lepas nak bayar. Tak, jangan member ya. Agak tahu. Saya. Tak duduk ni. Duduk yang tu. InsyaAllah. Apa abang? Cari kopi. Kat Kutik. Lupa atas semayang Wah, aku bang. Bilik bahagian atas. Bukan bilik lah, mezanin kan. Kat sana tu boleh nampak Melaka. Nak mandi, nak turun tangga. Tangga pusing-pusing. Pukul 12. Pukul 3 bola. Pukul 7 dah nak gerak. Jalanan 2 jam, 3 jam. Selamat pagi. Apa-apa. Dah nak gerak lah. Gerak ke Kulai. Nak gerak awal
terang daripada kekalutan Melaka ni. Supaya kita tak sangkut dengan kekalutan Melaka sampai ke tempat. Sampai ke Kulai. Pada waktu yang bagus. Aluminium. Dia tengah mandi ni. Apa alu. Terus pergi buat tu biar dulu je. Swiji, oh ni Kak Aisyah. Hampir pukul 7 hampa. Hampir pukul 7 kita akan bergerak ke Kulai. Jarak perjalanan berapa? 2 jam 18 minit, 204 km. Ini hampa ni, bulat ni, globe ni diperbuat daripada kayu hampa. Kayu betul. Batang-batang kayu yang dipotong-potong dan dilekatkan pada globe. Kita dah masuk Kulai apa. Dah boleh nampak perang bendera ni kan. Sekarang ni dah boleh nampak barisan nasional dengan muda apa. Biru dan kuning. Nampak. Ya. Banyak bendera. Ya, tak klasik. Okey namanya. Nama pun klasik Kia. Ya tak klasik apa ada. Oi, 30 km lagi jauh je. Tengok gerai tepi jalan. Oh ni harapan setinggi gunung setinggi gunung. Kita tengok macam mana performance harapan kat Johor ni. Tu harapan. Ini harapan. Kita dah masuk kawasan ladang kelapa sawit mencari kilang. Dalam ni lah. Ya. Ni kilang tinggal. Lori tu pun keluar daripada sana. So ini kawasan tapak projek kita hampa. Kita akan buat slab dekat sini. Dekat kawasan tapak ni. Slab dia. Kita di Kulai hampa, di Kulai. Ini dia punya control panel. Alaf palm oil hampa, alaf palm oil. Kita di sini. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang dalam seminggu 2 lagi kita akan bermula lah. Kita akan mulakan kita punya projek dekat sini. Kilang ni milik Jacob Alaf palm oil ni milik Jacob. Agak besar dengan kapasiti pengeluaran dia tadi berapa tak tanya, lupa dah. Ini lori sawit tengah ditimbang supaya tidak berlaku keciciran. Alhamdulillah selesai kita punya site visit dengan small meeting dan kita on the way nak pergi cari makan-makan. Makan-makan, tengok apa yang kita nak makan apa tengah hari ni. Sekarang pukul berapa? Sekarang sudah pukul berapa ni? 11.49. Kita nak pergi makan apa? Makan tu kat situ. Dekat Kelab Kopi Lama tu, Kelab Kopi Lama. Tadi kena bayar parking tak? Tahu. Ni hampa tengok dia. Kan, tengah musim dia ni Alright. Pasal semua ni orang lama tak masuk kedai Kelab Kopi Lama. Kelab Kopi Lama. Dia punya thai semua. Nanti okey. Kita singgah solat saya hamba. Tak mana tak tahu ni, tapi petrol pump dekat highway. Jadi duduk balik tengok komputer apa-apa semua tak tahu sampai tak mana lah. Jadi tengok duk kira buat costing. Dalam perjalanan pun kita buat costing apa. Selesai solat jamak. Dan kita akan teruskan perjalanan pulang. Ingat nanti safety boot ni nak ganti. Safety boot lupa tukar. Rasa berat lah. Ni pada aku lah. Aku punya measurement macam ni.
Dia dapat tutup apa poket atas ni. Ada lebih kurang separuh ni. Cantik lah. Dia hang sujud kan, dia pun tak naik kan. Tapi masalah hampa ada perut. Kadang-kadang hak ni dah buang pun perut ni kacau. Nah, okey lah. Boleh lah. So, dia pasal baru tu nampak lawa. Pasal baru baru nampak lawa, purchase salah elok. Aku ada mesin tu, boleh buang nama. We are now approaching Seremban, nampak? Hari ni jalan kereta banyak, lori pun banyak. Kan sat yang kering di kuping.